Sidqul qabih. Apa benar yang buruk? Sidku benar, tapi benarnya na yang buruk. Kan mandum benar yang dah. Benar-benar tapi buruk. Butoi tapi buruk tak butoi yang. Butoi yang hanaga. Pu berahmat sidqul qabih. Faqala sana'ul mar'i ala nafsi. Puji manusia di atas dirinya. Tengok tak pegah tentang diri terus tu betul. Lagi nak tak pegah. Tetapi dalam rangka memuji di walaupun benar itu buruk. Tak pegah terus tentang kelebihan terus lagi nak terus ya ju. Hana tak perlu lebih kadang. Hana tak pukul. Tetapi walaupun benar nyan bro. Wa huwa min alamati kaunihi mahjuban anillahi ta'ala. Dianya memuji manusia di atas dirinya daripada tanda keadaannya itu yang terhijab daripada Allah Ta'ala. Manusia yang puja-pujoro yang tanda hanaga dengan Allah, pada dengan Allah, jiuh dengan Allah, pu yang terhijab dari Allah, han terbuka rahmat Allah kegaknya jiuh dengan Allah. Tanda ji salah satu tanda memuji-muji di diri. Tanya-tanya ibadat jumat, tak bangga-banggakan diri dengan ibadat. Yang tanda ibadatnya hanya juga bu. Oh tanya na ilmu, tak bangga-banggakan diri dengan ilmunya. Yang tanda jauh ba'ro tu Allah na jauh ni. Yang dia tu tanda alamat. Orang yang betul dengan Allah sudah puas dengan pengetahuan Allah. Ilung atai kagedepu oleh Allah kafir. Lain hanya jupu baik dia. Tanya nak kebaikan tu. Sudah puas dengan tahu Allah. Cukup puas. Hanali berhajat untuk itu pun lima makhluk. Tanya nak kebaikan, tak lakukan kebaikan. Allah sudah tahu, selesai. Hanya tipu di manusia, baik dia. Yang merutul. Tapi menyogolong tipu di manusia, golong puas tu. Yang tanda hanya betul tu. Yang termakut tu, bahawa manusia yang memuji diri itu sebagai alamat bahawa terhijab dari Allah. Kama naqalahu Syarbini anil Kushairi. Fa iyyaka ay uhzur an tata'awwada zalika ay an tasira tazkiyatun nafsi adatan laka. Maka jauhi olehmu, takuti olehmu bahawa terbiasalah kamu akan demikian. Artinya bahawa jadilah tazkiyah nafsu diri itu kebiasaan bagimu. Geyu takuti, bertemakut, jangan sampai gedanya menjadi kebiasaan memuji di. Memang kita ni haus tu pujoro yang gerah tu. Lebih gerah makna kebua taikat lauro tarik kan. Ana kebua baik tabi mom taikat lauro tarik nak gerah. Nak kebua ke ana lemong. Taikat lauro tarik nak ana pujuh ngan mai. Nak berat gerah. Berat. Tapi lebih gerah manusia. Lebih haus manusia untuk puji di. Atai kaduk tika pegah kelebihan rau. Ya. Jadi kali buatnya kajik tegur, nyapu kakak pegang kau. Macam rau je. Yang kental sikit tu tegurlah. Tapi kalau jangan puji-puji puji diri. Puji kau pada baik ke? Kahana tak puja Allah, puja lain dah. Cuma yang
pujian kepada Allah. Stop belajar. Baiklah menjadi kebiasaan berbicara tentang diri, tentang roh. Itanya pergi cerita roh tu. Ilung meno, ilung mudih dari keban. Ilung, ya, dia kat ilung tu kat imkah bergalung. Hantar tumir. Mutigit-tigit renan. Pahingon. Nam-nam. Tak. Mu urang kali buat pinakai mana. Pulang tanya minta buat tak. Pulang tak buat kalau dia pegang abah tu. Ya. Padahal mau bahakai dia. Tapi lebih indah. Stop. Jadi stop. Menjadi latih nyuhanli. Kelebihan roh dah apa yang tak pegang ke roh tu. Tadi dia pegang baik pegang higok kata. Olehnya baik tak harap dia pegang higoknya. Ya kan? So lebih cerdas orang hana memuji diri. So lebih berwibawa orang hana memuji diri dengan orang memuji diri. Kalau lebih bawa orang hana puja-puja orang yang tiga itu orang hana tak apa kelebihan orang. Tanya menyogolom itu pun hana tengok tu. Orang tengok tak pogo. Ngedinganya dia dekat. Hidup hawa tu tak pegang kelebihan roh tu. Memang nafsu dia agaknya ni. Ya kan? Hidup kata tak dah dengar pilih dia macam dah sambung. Tak pegang ilung dia. Ulung. Kau macam cerita tentang kelebihan di orang merantau, pergi teriak merantau, tewa cerita tentang kelebihan diri yang membanggakan sesuatu. Nyentamah bila saganya. Ya, tamah buat perenek, pebungong untuk perhaya. Nyakai si akai bawaan dari manusia. Nyak dah hana tabut menyorot nanjut tu. Yang hanjut tu nyanyo. Ya kan? Tak gebut muci dan negeri. Pi menyoba ke pujoro ke pacar. Tapi untuk tidak memuji diri itu butuh usaha, butuh belajar. Maka tak buat lagi yo. Kan haya tanya kan bajet tak buatnya. Tetapi menjadi sikap dan perilaku. Yang cukup beruntung. Ada khawatir apa ya? Temek-mek ini budak-budak yang turn ni juga. Gunci juga. Menyopot lecok pelatihan. Minta pelatihan juga. Tekan puja-puja rocok. Hai tu peringat dong. Lagi Abu Bakar ayo. Jamun hanya buka pelatihan masa Abu Bakar. Anda betul ke tak jual abang? Baru buka kau-kau. Anda betul ke abang? Tidak yang pun ke abang buat kaya, potahlah abang. Anda betul. Pakai untuk menjaga ahli berbicara yang bukan-bukan yang tidak baik.